Di Malaysia, setiap 20 minit ada seorang pesakit diabetes dipotong kaki atau tangannya. Bukan sebab gula tinggi semata-mata, tapi sebab satu perkara yang ramai tak faham dan yang paling menyedihkan, ia boleh dicegah. Hari ini, saya akan ceritakan rahsia itu. Orang fikir sebab gula, sebenarnya ia bukan semata-matanya gula. Peringkat 1, saraf rosak, neuropati. Gula tinggi lama-kelamaan merosakkan saraf halus di kaki. Anda tak rasa kalau anda luka kecil, batu dalam kasut atau melecet. Peringkat kedua, aliran darah lemah. Diabetes merosakkan saluran darah. Darah tak sampai kaki dengan baik. Luka kecil tak dapat oksigen dan nutrien untuk sembuh. Peringkat tiga, sistem imun lemah. Ini kunci yang ramai terlepas pandang. Gula tinggi melemahkan sel darah putih. Luka yang sepatutnya 3 hari sembuh jadi 3 bulan. Bakteria masuk, luka bernanah. Peringkat 4, infection menjalar dari luka kecil merebak ke tulang, iaitu osteomyelitis atau ke darah sepsis. Kalau tak dikawal, doktor tiada pilihan lain selain kena potong kaki untuk selamatkan nyawa anda. Kunci utama bukan gula yang potong kaki, tapi luka yang tak sembuh. Rahsia elak potong kaki bukan sekadar kawal gula. Ini 5 rahsia yang paling penting. 5 rahsia berdasarkan hampir 40 tahun pengalaman saya bantu pesakit diabetes. Rahsia pertama, fix immune system. Gula tinggi buat sel imun lemah. Tanpa imun kuat, badan tak mampu sembuhkan luka. Kedua, bagi badan nutrien untuk sembuh. Luka perlu protein, zinc, vitamin C, omega 3, collagen. Biasanya pesakit diabetes tak cukup nutrisi ini, tetapi terlebih karbohidrat. Rahsia 3, kawal radang. Bila ada diabetes, automatik ada inflamasi tinggi dalam badan. Jadi sel imun tak berfungsi. Omega 3 dan sesetengah nutrisi boleh bantu. Rahsia 4, self check kaki setiap hari. Tengok telapak kaki dengan cermin. Cari luka atau kulit melecet. Jangan tunggu rasa sakit. Saraf anda dah rosak, anda mungkin takkan rasa. Rahsia 5, support dengan suplemen yang betul. Untuk diabetes tidak terkawal di mana HbA1c lebih 9% atau ada luka lambat sembuh, ambil Zaniplas. Zaniplas diformulasikan untuk bantu kuatkan sistem imun anda, berikan sokongan nutrisi untuk pemulihan, kurangkan inflamasi yang tinggi, support diabetes yang gula belum terkawal. Ramai customer luka 6 bulan tak sembuh. Selepas mengambil Zaniplas secara konsisten, mula menunjukkan perubahan dalam 30 hingga 60 hari. Kalau mak ayah anda ada diabetes dan luka lambat sembuh, dengar ini baik-baik. Macam mana Zaniplas boleh bantu? Pertama, ia kuatkan sistem imun dengan meningkatkan sel darah putih. Bila imun kuat, bakteria dalam luka tak dapat merebak. Jangkitan akan berkurang dan luka boleh fokus untuk sembuh. Kedua, ia bantu merejuvenasikan sel. Gamodulin mempunyai collagen, protein peptida, mineral, nutrisi yang luka perlu untuk bangun semula dengan sel-sel baru. Ketiga, ia bantu kurangkan inflamasi sistemik untuk proses penyembuhan yang lancar. Keempat, ia ada nutrisi untuk bantu pankreas dan insulin, organ yang penting untuk pesakit diabetes. Ini kes betul. Pakcik 50, diabetes 5 tahun, luka kaki 3 bulan tak sembuh. Doktor dah cadang potong. 1 bulan ambil Zaniplas. Sekarang luka sembuh 80%. Makcik pula 68 tahun, luka bernanah. HbA1c 11%. 45 hari Zaniplas, luka dah tutup, HbA1c turun. Siapa perlu Zaniplas? Pesakit diabetes tidak terkawal, ada luka lambat sembuh, baru alami infection kulit, saraf kaki dah mula rasa kebas. Sejarah luka diabetes berulang. Jangan tunggu sampai luka dah besar. Kalau ada kenalan dengan diabetes, campur luka lambat sembuh, komen Zaniplas. Saya DM panduan penjagaan luka diabetes, campur info Zaniplas. Share, kita selamatkan kaki orang yang kita sayang.